Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Menjelang tahun 2026, Agensi Pengangkutan Awam Darat terus komited dalam memperkukuhkan sistem pengangkutan awam darat yang lebih selamat, cekap dan mampan. Sepanjang tahun lalu, pelbagai usaha telah dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan, keselamatan aset serta pengalaman pengguna merangkumi pengangkutan rel dan bas di seluruh negara. Pada tahun baru ini, APAD akan terus memainkan peranan sebagai pengawal selia bagi memastikan setiap tahap perkhidmatan pengangkutan awam mematuhi penyelenggaraan keselamatan dan keperluan perundangan demi kesejahteraan rakyat. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak berkepentingan, pengendali serta warga kerja yang terus bekerjasama dalam menjayakan agenda mobiliti negara. Selamat menyambut Tahun Baru 2026. Ayo kita jadikan pengangkutan awam sebagai pilihan mobiliti harian demi masa depan yang lebih mampan. Info tepat mobiliti mampan. Assalamualaikum dan selamat siang.